Selamat datang ke Pantai Berserah, permata tersembunyi di negeri Pahang Darul Makmur. Tanah yang kaya dengan budaya, alam semula jadi yang indah dan ketenangan yang menyegarkan jiwa. Dalam hiruk-pikuk kehidupan di bandar, kadang-kala kita perlukan satu jeda untuk tarik nafas, tenangkan fikiran dan nikmati saat-saat yang benar-benar bermakna. Itulah yang kami cari dan temui dalam percutian 3 hari 2 malam ini. Bersama rakan-rakan tersayang, kami berkumpul di sebuah penginapan tepi pantai, mendengar bunyi ombak, menikmati angin laut dan paling penting, mencipta memori yang akan dikenang selamanya. Inilah kisah kami, percutian yang bukan sahaja memberi rehat tetapi juga mengisi semula semangat kami. Saksikan. Alright, good morning everyone. So, hari ni 1 bulan, Labor Day. So, aku dengan wife aku plan. Tak adalah plan. Basically, kita orang dah plan dengan office mate aku untuk berjalan-jalan ke Kuantan. So, hopefully hari ni jalan semua clear, InsyaAllah. Semoga dimudahkan. So, 3 hari 2 malam kita orang kat sana. Stay dekat mana nanti kita orang tunjuk. So, yang Good morning everyone. This is too early for me because I'm not a morning person. Sekarang baru pukul 8.40. So basically aku nak pergi rumah Syafin je. Syafin dia, Roger dia kata, nak pinjam tak aku punya Osmo Pocket. Pakai lah dia tu. So kita nak pergi jap. Dia pun mamai lagi morning. Sepatutnya ambil semalam tapi sebab barai and also dia pun barai, so decide ambil hari ni je lah. Dah on the way dah keluar ni, terus pergi gerak je lah. So basically ada dalam 7 kereta Ya kot. Adalah few kereta, 5 ke berapa kereta yang akan bergerak sekali. Tapi mungkin gerak asing-asing lah, tak konvoi. Konvoi 1-2 kereta je. Sebab ada masing-masing ada hal family, ada yang bawa anak. So macam-macam hal lah. Tapi tak apa, kita just slowly sebab check-in selalunya pukul 3. So maybe boleh lah kita lepak makan dulu ke apa ke, santai-santai dulu. Itinerary tak ada complete, tapi just that kita nak pantai kolam je so now. Kalau ada benda lain dan kita tengok macam mana. Okay yang Syafin ni. Tu ha. Hai. Go back. I have vlog semalam. Apa nama? Jojo. Tengok nyau. Tak apa. I bought this for my travel. So Nama atas pergi. yes. So I think Izzat should review this. Aku pakai ni. Pakai lah. Nanti Mesti lah. Sunday hari Sabtu kami balik. Sabtu. Sabtu ni kami Roger lah. Okay. Okay. So basically dah ambil lah kat Syafin. Thank you Syafin. Boleh pinjam Sat? Right. Kita pinjam je for sampai Sabtu. So maybe lepas ni kita akan swap dengan footage dengan antara iPhone 13 Pro Max dengan Osmo lah. Aku tak buat comparison pun. Mungkin akan ada, tapi kita tengok lah macam mana. Aku juga ada bawa barang untuk satu barang untuk review. Maybe kita akan buat kat hotel lah kot. Sebab macam proper sikit lighting apa semua. Sebab dia barang baru gigi. So dah buat kat rumah aku macam adalah some idea nak kena buat. Ada idea nak buat tu, tapi macam okay tak apa, dan kita bawa ke hotel. Along the way maybe kita akan gerak ke Shell Gombak dulu, sebelum masuk Tol Gombak. And then kita tengok lah macam mana. Alright. So tengok macam 3 jam lebih je estimation time. So hopefully tak ada apa lah. Jalan pun tengok tadi pun clear sikit. Kita gerak pun sekarang dah pukul
9.20. So hopefully everything's went smoothly. Let's go. Let's go. Now kita dekat Gombak. Basically tengah jam lagi sekarang. Expected sampai Tol Gombak rasanya. Tol Gombak around situ lah. So kita orang dalam kereta dah makan dah breakfast dah sekali tadi. Dah breakfast apa semua. So basically kita nak apa, layanlah jam ni. Faris dah dekat depan, Syed pun dah kat depan, Mood masih lagi di rumah. Ada dari berapa kilometer je, tak jauh. Tapi jam dia bergerak. Aku rasa sebab ramai yalah, ni bercuti kan. So ramai yang dia banyak sikit kereta. So kau layan lah kat depan ni. So kita akan berhenti rehat dekat R&R Temerloh sebab aku nak kencing untuk tahan tadi. And maybe isi perut sikit kot before sambung balik perjalanan. Okay, Mr. Driver. Yep, dah sampai dah. Sampai dah guys. Kita berhenti makan je macam dia cakap ni. Then makan sekejap kot, makan sisi perut je. And then terus shoot ke Kuantan. Let's go. Disebabkan cuti hari ni, kau tengok betapa ramainya manusia dekat R&R Temerloh ni. Bila je kan tak pernah ramai kan. Bila jam mana ni? Aku ada cerita best guys. Tadi dia tengah speeding turun bukit, member tak nampak 110. polis tepi tu. Tengah 110, lupa pula lah. Bentong karak tu 90 km sejam je. Tak apalah, tu tengok lah nanti. Budi bicara seorang polis di Raja Malaysia macam mana. Tapi kenapa tak gerak dia? Ni biasa orang tengah menunggu parking rasanya. So macam ni lah Temerloh. Ramai juga kan? Ramai juga tu. Kita mungkin tak makan berat sangat lah kot. Kita cari apa? Kita cari apa yang kita boleh makan sikit. Nak aras perut, mungkin makan dekat Kuantan sana nanti. Tapi sini dia orang kata dia punya patin sedap. No, belah sana. Oh, belah sana yang sedap. Sini tak sedap. Shu kata dekat sana je yang sedap. Sementara tunggu show, kita beli waffle jap. Korang tengok lah traffic tu macam mana. Banyak guys kereta. Agak banyak lah kenderaan-kenderaan hari ni. Order apa? Waffle. Okay guys, so kita dah sampai Kuantan. Bukan Kuantan, sorry. Baru sampai Balok, Berserah. Nak makan jap. Sebab hotel kita orang dekat dengan Balok je. Kau hotel lah, apartment yang kita orang book tu dekat dengan Balok je. So kita orang nak cek makan. Hari ni Labor Day, so banyak kedai yang tutup tau. So kita nak cari tempat lain dulu. Kita cari kedai nasi ulam. Jumpa nasi ulam ikan bakar kedai dia. Dia dah rasa panas sikit sebab kita orang literally betul-betul dekat apa, kau tengok dekat map ni betul tepi pantai. So location pun dalam lagi few minutes lah. Aku rasa dalam 1.2 km je lagi. Hopefully kedai tu buka lah Hopefully lah So basically kita punya vlog untuk kali ni maybe a bit panjang sikit lah. Aku akan pecahkan by hari kot aku rasa. Aku nak tengok lah dulu. Aku pecahkan by hari dulu. Maybe sebab this one pun aku tengok Syafin punya video footage pun ada lagi kat dalam ni.
So aku akan transfer semua dekat laptop. Then try to edit sikit lah. Okay, sekarang kita dah sampai Kuantan. Kita nak pergi makan kejap. Nak pergi makan. Nak dang. Kita makan kat mana? Nasi ulam ikan bakar balok. Hello guys, makan kat sini. Tu Faris. Sekejap lagi aku tunjuk kat korang dia punya lauk. Oh, panas dia lain kat sini guys. Panas gila. Jom aku tunjuk kat korang dia punya food. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Makan. Kita nak makan. Let's go. Cuaca yang baik guys. Apa kata guys? Cicak. Lizard, it's a lizard. Ini, if I'm not mistaken, ialah Deru Beach Resort. This one. Yes. Deru ni dia. This is it. Yeah, I think this is Deru Resort. Deru Beach Resort. Dia punya swimming pool besar gila. Hari tu diorang macam tak berapa maintenance sangat. Swimming pool tu jadi macam tak berapa best dah. Dulu best, tapi tengok ni macam dia dah refurbish balik, dia lawakan balik. Okey lah. Dia dah ada parking berbumbung. Dulu tak ada. So aku membesar, bukanlah membesar tu dekat Kuantan, tak. Tapi bila cuti sekolah, arwah ibu selalu bawa balik kampung. Sebab tak ada apa sangat pun nak buat kat sana. So kita orang balik kampung. Kampung nenek betul-betul tepi laut. So rumah nenek betul-betul tepi laut. So macam panas lah dulu. Panjat pokok. Tak tidur rumah, panjat pokok. Lepas tu apa, panjat pokok kelapa. Duduk luar, dia bangsal kan. Kalau rumah panas, duduk bangsal kat luar, tidur kat luar. Tapi malam sejuk. And then jalan ni ialah jalan utama dulu ke Terengganu. So jalan ni malam-malam mesti ada race motor. Dengar hari-hari ada race. Memang itu adalah perkara biasa lah. So bila duduk Southville tu macam dah biasa sangat lah. Okay lah. Southville tak payah. Okay. So rumah nenek aku dekat dengan Swiss Garden tu. Okay, Swiss Garden. So tadi Shu dah explain apa semua. So basically this is Timor Bay Resident. Inilah yang aku salah booking tu. Tapi jap, aku nak pergi dia punya lobby jap. And then tapi senang lah dia sebab dekat dengan jalan-jalan besar je. Yang belakang ni terus pantai. Cuma rumah yang kau ambil ni dia adalah bukan, dia just street view, bukannya sea view. Sebab sea view penuh. And hari tu yang aku silap book hari tu, itu sea view. Memang acik dia. Okay, so sekarang ni aku nak pergi ambil kunci jap. Ramai tu. Ramai. So dah dapat dah. Ni rumah dia. So ramai tu. Basically ramai lah dekat sini. And aku rasa sebab tempat ni hotspot. Dia hotspot sebabkan
tepi pantai. That's it. Kalau kau book lambat, aku rasa ini pun sebab aku book 2 minggu sebelum. Last week. Itu pun dah penuh dah. So, yup. Dan kita nak masuk bilik dulu. Kita check apa semua, rehat-rehat jap. Nanti aku review korang bilik macam mana. Alright, let's go. Cantik tu guys. Angin pula besuk-besuk. Assalamualaikum. Cantik. So this is our house for the next 3 hari. Tapi dia view bukan view laut lah. Kalau view laut lagi cantik rasanya. Memang dia view Jalan Raya lah. Let's see. This is the first room. Oh, ada bilik. Oh, dia kata single. I've told you. Single. Ada dining table. Ada washing machine and also dryer kot sekali. Ada dapur sikit. Okay, standard. Then this is the toilet. Wih, besar mat toilet dia. And TV sini. TV dekat sini. And then wah, ada balkoni guys. Ada balkoni. Macam ni view dia. Not bad. Okay, so tuan nak rehat-rehat. And then nak mandi apa semua dulu. Bersih-bersih. Ingatkan kabinet ke apa? Peti ais tu. Peti ais guys. Tak barang apa semua sini. Barang semua ada kat sini tak. Okay. Luas juga. Luas lah selesa sebenarnya. Rasanya 3 orang boleh duduk lah kat sini sebenarnya. Okay. So let's go. Bye. So kita orang nak turun bawah. Oh my god ya. View rumah semua ramai. Swimming pool ramai. Laut pun ramai. So basically kita nak cari kenangan. Seji nak. Oh, gym tingkat 1. Oh, dia ada yang bawah ni. So ni lah kita punya pemandangan. Kan? Cantik lah guys. Ni view dia. So, yup. Wow. Okay. Ni yang pagi kena mandi awal pagi. Kalau tak ramai lah. Nampak budak-budak semua. Swimming pool kat rumah tak mau mandi. Swimming pool sini juga tak mandi. Itu. So basically kita orang dekat kolam dia. And gila, ramai siut. Ramai gila. And even dekat pantai pun ramai. Tengok kat sini. Ramai. Okay, go. Kita ni menangkap hermit crab guys. Tengok kat sini banyak ni. Cari. Ni kena cari. Cari. Ini ya. Gulik.
ketam terus. Dapat ketam terus. Nak tengok. Boleh buat ni apa? Nak tengok. Tengok Shu dia dapat apa guys. Member dapat hermit crab. Sebegitu rupa je dia tangkap. So now kita dekat Pantai Balok sama-sama dengan office mate aku. Ni ada orang. Tapi langit tu gelap cok. Takut hujan dah, tapi sekarang baru pukul, sekarang kalau baru pukul 6.17. So sini 7.13 dah maghrib. So yap, macam tu lah kot. Hermit crab. Dia tak ada tangan. Bagi dia jalan atas tangannya. Tak. Tangannya. Letak follow. Okay, bagi dia jalan atas tangannya. Geli tak? It was at this moment he knew. He fucked up. Gila kau boleh colour grading kan? Tadi dah mandi. Mandi hujan basah sebab mandi hujan saja. Mandi hujan. Bukan sebab main laut. Tadi dah cerah dah. Dia apa? Pasal